jawab soalan Pak Su Dedeh. Media apa baik untuk water filter? Akuarium saya air cepat kotor. Okey, Pak Su Dedeh. Betul kesebutan tu. Sorry kalau silap. First, aku nak minta maaf lambat sikit nak reply sebab musim raya. Aku cuti raya. Aku tak buka media sosial untuk 2-3 hari. Okey, untuk water filter. Water filter ni kan, dia bergantung kepada ikan apa yang kau nak bela. Kalau kau bela ikan yang kuat makan, kau kena kerap tukar air. Dan water filter tu kena power, kena yang mahal sikit. Contoh akuarium ni cuma ikan gapi 2-3 ekor, 3-4 ekor je kan. Jadi aku guna filter pun sempoi je, tu pun baru letak. Sebab itu dah nampak kotor sangat, jadi aku letak lah. Filter second dah lama dah. Filter buruk. Dalam dia cuma ada bioring. Bioring, bawah sponge. Dah tu je. Tu je. Dan letak bakteria. Bakteria kena untuk jenis macam ni. Mekanikal dia macam tu je. Tapi dia punya bakteria dia kena mahal sikit lah. Jadi bakteria tu yang bagikan dia clear. Memanglah alga sikit-sikit, tapi air tu tak hijau kan. Aku tak nak promote apa-apa produk, cuma aku guna yang ni. Tapi terpulang lah kalau korang nak guna brand lain, saya rasa lebih baik. Brand aku suka brand ni sebab air dia memang clear. Boleh dapat dekat kedai ikan mana-mana. Mudah untuk didapati. Aku tak sediakan beg kuning. Okey, kalau contoh yang jenis ikan jenis banyak makan kan, kuat makan, contoh aku ada ni ikan lampam. Ikan lampam ni kuat makan. Dulu ada 5 ekor, tinggal 2 je. Masa dia 5 ekor, load banyak. Load banyak, dia banyak makan, jadi dia cepat kotor. Tapi sekarang dah tinggal 2 ekor. Dah tua dah ni. Dekat 7 tahun, 8 tahun kot. Jadi dia jenis bersih je. Air pun dah surut, aku tak sempat top up nampak. Biasa air penuh sampai sini. Raya tu aku bawa balik dari kampung. Dah segini air. Buat makan ni. Kalau bagi berapa banyak pun tetap habis. Jadi pemakanan dia kena penting lah. Makan yang dia mampu makan je. Jangan ada lebih-lebih. Kalau tak memang cepat kotor. Filter aku guna untuk ikan yang kuat makan macam ni. Sponge filter akan on lepas dia makan. Sponge filter ada ni bawah bubble kan, dia keluar bubble, lepas tu dia ada sponge. Lepas tu belah atas aku letak top filter. Top filter ni dalam dia ada sponge. Lepas tu ceramic ring. Dalam dia banyak lah, ada ceramic ring, ada lava rock, ada bioball, ada sponge ni 2 jenis, tebal dengan nipis, halus dengan kasar kan. Lepas tu bukan setakat mechanical filter, kita kena untuk ikan yang kuat makan ni kena ada chemical filter. Chemical filter ni contoh carbon warna hitam tu kan, carbon, zeolite, resin, contohlah. Itu contoh. Ada banyak lagi. Aku letak ni zeolite. Dalam ni ada zeolite. Tu dia kena susunan dia mula-mula sekali mechanical, sponge. Lepas tu ceramik tu bawah dia, chemical tu last. Itu susunan dia. Tu kena macam tu susunan dia, baru dia jadi jernih. Ini dah 3 minggu aku tak tukar air. Daripada penuh, dah surut. Jernih kan. Aku bagi makan 1 hari sekali je. Tapi banyak lah, sekali jatuh tu banyak. Aku pakai automatic feeder kan. Mana sempat nak bagi makan dia. Aku balik kerja dah malam kan. Aku bagi makan petang.
Tapi dia ni kan, bersih je kan. Lampu aku hidup sekejap je, dalam 4 jam, 3 jam. Sebab tak ada pokok, ada pokok plastik je. Itu pun untuk dia dapat cahaya sikit kan. Ikut pengalaman aku lah. Ada siapa-siapa yang ada lebih pengalaman berkaitan filtering ni, boleh komen kat bawah. Dulu aku pernah guna filter jenis external filter tau. Dia daripada sini turun ke bawah, masuk ke atas. Tapi lepas tu dah rosak. Aku malas pula nak ganti baru. Lagipun load dia dah kurang, tinggal 2 ekor je. Guna top filter cukup lah. Tapi kalau di ikan kau banyak, dalam satu akuarium tu banyak ikan, kau kena guna external filter juga. Satu tak cukup. Tak pun guna filter yang bawah. Jenis filter kau tu kena power lah. Itu maksud aku. Okay. Jawapan soalan asal tadi, media apa yang baik untuk water filter, sebenarnya bergantung kepada ikan apa yang kau nak bela. Nombor 1, lepas tu saiz akuarium kau. Nombor 2, lepas tu jenis makanan yang kau bagi. Nombor 3, itu banyak faktor. Dia media apa pun, belilah apa pun. Yang murah pun boleh, yang mahal pun boleh. Tapi kalau cara kau bagi makan tu tak bagus, dia tetap akan kotor juga. Bagi makan tu kena ikut lah jadual dia. Kemampuan ikan tu nak makan bagi banyak-banyak tu yang jadi kotor. Lagi satu mungkin kena direct cahaya matahari. Mungkin tu jadi air jadi hijau. Jadi kena tengok punca lah kenapa kotor. Bukan sebab media. Media tu belilah apa pun okey je. Murah pun okey, mahal lagi bagus. Itulah kesimpulannya. Semoga berpuas hati lah. Kalau ada siapa yang tahu jawapan yang lebih tepat,